Kau kenal nama ni? Mana bos dapat ni? Aku yang patut tanya kau. Pembedahan plastik dekat luar negara. Bukan calang-calang, Amani, yang dulunya sebagai seorang cleaner, sekarang ni bertukar menjadi puteri. Logik ke? Oh, saya tak tahu nak cakap apa. Tak payah cakap apa-apa. Aku dah tahu dah. Cuma aku nak tanya satu lagi soalan. Siapa yang sponsor kau? Siapa yang bela kau? Sampai kau mampu tukar wajah kau macam ni? Mana ada, bos. Saya nak... Lebih baik bos tak tahulah. Amani, apa lagi rahsia kau? Aku tahu penyamaran aku ni takkan kekal. Lambat laun satu dunia akan tahu juga. Itu sebabnya aku perlu bertindak dengan cepat. Di mata mereka, aku ni tak penting. Mereka tidak tahu aku boleh lakukan apa sahaja untuk pastikan giliran mereka pula yang akan menerima balasan dan menderita. Jangan lupa like, share dan follow Du Drama.